Harap jangan sampai ku mematupkan diri. Nak tengok je mamak ni. Mana? Kesanan ayanda. Dan jika cinta dipaksa. Sorry tadi aku keluar ni hantar barang. Tak apalah. Lagipun aku beruntung lah sebab aku dapat jumpa Awek Chun. Hana nama dia. Kelakar tak? Oh, Awek Chun, kelakar. Kau jangan nak buat hal tengok perempuan lain. Buat benda pula. Kau tu belum sedia lagi tau nak tengok perempuan lain. Perempuan yang kau ada sekarang ni pun kau tak terjaga. Jangan buat hal lah. Jadi aku nasihatkan kau, untuk keselamatan diri kau jangan buat hal macam perempuan lain. Apa? Raja? Ni awak ni kenapa datang sini ni? Sayang, saya tahu saya dah banyak buat salah dengan awak. Saya minta maaf sangat. Please. Awak tanya mana perempuan yang selalu ambil berat pasal awak. Mana dia hilang. Tak, saya tak hilang pun. Saya ada kat sini. Tapi awak kenalah bagi perhatian untuk saya juga. Saya boleh jadi gila tau kalau awak asyik tak hiraukan saya langsung. Sayang. Dah janganlah menangis kat sini, orang tengok. Okey dah, sini. Kita pergi mana-mana, kita buat tempat lain, okey? Jom. Hancus. Baru kejap tadi aku cakap. Memang dapat lah ni. Wah. Kau fikir kau sama taraf dengan Dr. Cinta, Bob? Bos. Sopan santun tak? Awak. Saya minta maaf lah. Saya bukan tak sayangkan awak. Tapi saya geram tau. Awak ni tiap-tiap kali saya minta tolong dengan awak, ada je alasan awak. Kau memang tak sayangkan saya. Saya bukan tak sayangkan awak. Waktu tu saya memang betul-betul dah nak pergi Tioman nak ambil awak. Tapi tiba-tiba mak saya tak sihat. Dia ada masalah. Takkan saya nak tinggalkan macam tu je. Awak tahu tak, saya sebenarnya dah fed up tau sekarang ni. Kita ni dah selalu sangat gaduh, asyik gaduh. Kalau macam ni baik putus lah. Putus? Sampai hati awak kan? Saya ni bagian nak rak tau. Pujuk mak saya suruh buatkan awak makan malam. Nak ajak awak makan malam kat rumah saya malam ni, tahu tak? Tak payah bohong lah. Tak pernah pun sebelum ni nak ajak makan malam dekat rumah pula tu. Saya tak bohong lah. Sebab itulah saya datang jumpa awak dekat bengkel awak nak minta maaf dengan awak. Nak pujuk awak balik. Nak suruh awak pergi makan malam kat rumah saya, kenal dengan mama saya. Kau memang tak sayang saya lagi? Ataupun memang betul apa yang Adrian cakap? Ya, awak ni playboy. Hana, kau beli barang apa tadi? Aku tengok macam merepek je semua. Entahlah Nita. Aku tengah stres tadi. Aku ambil je lah apa benda yang aku nampak. Aku tak fikir pun. Kau tu bukan reti sangat nak angkat telefon. Alah, kau ni. Sorry lah. Tadi aku sibuk. Bos aku suruh buat macam-macam. Dengan Faiz lagi buat perangai. Babe, macam mana ni? Kau tahu tak hidup aku dah hancur sekarang ni? Aku tak tahu mana nak letak muka aku ni, Cuba kau relax dulu. Tak ada apa-apalah. Semua benda boleh selesai. Selesai apa benda, babe? Kau tahu tak satu Malaysia sekarang ni dah tahu pasal kes aku ni, okey? Diorang dah dapat gambar aku dan Inka pun dah tahu siapa Gina sebenarnya. Inka? Gambar kau apa kena mengena? Inka tu, dialah sebenarnya Christy Brinkley.
Sayang. Jom masuk. Okey. Sini. Mama. Mama. Ni Tajul, Ma. Sayang, ni Mama ai. Oh, ni Tajul tu? Ya. Apa khabar? Khabar baik. Nanti sihat? Sihat Alhamdulillah. Ni saya ada bawakan buah. Kejap, buah ni awak beli kat mana? Pasar Raya Saya beli dekat Pasar Raya tadi. Macam ni lah, aunty ni sebenarnya tak makan buah yang jual kat Pasar Raya ni. Sebab, yelah keluarga kita orang makan buah organik je. Kalau kita nak makan buah, kita orang akan ambil buah-buahan dekat dusun-dusun kita orang je. Bukan apa, sebab kalau beli kat Pasar Raya tu banyak bahan kimia kan. Sebab kita makan buah ni, kita nak sihat, bukan nak cari penyakit kan. Sheila nak masuk lah. Night. Babe! Kau tengok ni. Dia orang upload gambar kita. Babe, apa kita nak buat ni? Diorang ni nak buat apa kat kita? Ya Allah. Kau tolong ni. Tolong jawab Inkan ni. Kau cakap kat dia, aku dah tak ada ke Malaysia dah. Kau gila. Aku nak cakap apa? Kita nak buat apa sekarang ni? Ini semua doktor cinta tu yang pasal lah. Macam mana? Tak tahu nak buat. Tajul, nanti nak tanya ni. Hubungan Najul dengan Airin ni macam mana? Saya serius dengan dia. Awak rakam ke? Awak tak payah rakam lah, saya segan lah. Tak selesa. Kenapa tak selesa pula? Bukan awak dah biasa ke dengan gadget-gadget ni? Kau tak silap nanti awak ada awak punya blog kan? Saya ada blog tapi bukan untuk benda-benda personal macam ni lah. Alah awak ni kan, kalau pasal kita je mesti nak rahsia. Kenapa suka nak rahsia-rahsia Ke ataupun awak dah ada isteri? Tak adalah. Saya memang dah ada isteri lagi. Habis tu kenapa awak selalu bagi alasan dekat Airin? Selalu cakap awak sibuk dengan mak awak. Sibuk dengan mak awak ke atau dengan mak anak awak? Sumpah nanti saya belum kahwin lagi. Okeylah. Jadi memang niat awak nak kahwin dengan Azrin ni lah. Betul? Jadi awak dah fikir habis nak kahwin dengan dia? Sebab awak kena tahu tau, Airin dah biasa hidup mewah. Kalau setakat macam kerja awak mekanik tu, awak mampu ke nak bagi dia makan? Mama, kenapa cakap macam ni? No, I'm just being honest. Aunty terus terang Look aunty, saya hargai yang aunty ni jujur, sifat terus terang aunty, tapi kalau boleh terus terang jugalah, ini sesi makan malam dan suai kenal dengan saya ke sesi makan saya hidup? Sayang, please. No, saya kena tahu. Kalau saya tak diterima di sini tak apa, it's okay, saya boleh pergi. Baliklah. Ana, kita nak buat apa ni Ana? Kau duduk je lah dulu. Kau tahu tak kau diri macam ni aku lagi nervous tau. Aduh. Tak boleh. Babe. Takkan lah diorang dah jumpa alamat rumah kita? Sayang, please tunggu dulu. Apa benda semua ni? Kalau awak rasa permainan ni seronok, awak main sorang-sorang. Jangan ajak saya. Saya dah cakap dengan awak saya nak putus tadi. Awak pujuk saya, awak cakap macam-macam. Kalau macam ni lah, entah. Saya pun tak tahulah. Saya betul-betul ingat awak dah berubah, awak dah insaf, tahu tak? Sayang, macam ni, kita bincang esok? Bincang esok? Kenapa tak sekarang?
bagi saya masa. Biar saya bincang dengan mama saya dulu. Ada apa orang sini? Apa benda kes korang dua ni viral teruk sangat tu? Betul ke korang gaduh dengan doktor cinta sampai tahap perang cyber ni? Diorang cakap apa pasal kita orang sekarang ni? Korang tak tengok lagi? Tak, kita orang tak tengok sebab kita orang takut nanti diorang nak ambil tahu pasal kita orang. Aduh. Tak, masalahnya sekarang ni, kenapa korang berdua ni gaduh dengan doktor cinta tu, Apa dia dah cakap pasal korang? Aku dah tak ada ke Malaysia. Bye. Awak mengadu kat doktor cinta pasal saya? Kenapa? Yelah, yang awak teruk sayang kenapa? Itulah saya mengadu dekat dia. Ibu saya tak tahu nak cakap kat siapa dah. Jadi dialah yang suruh awak putus dengan saya? Bukan dia je yang suruh saya putus dengan awak Ramai. Tapi sebab saya ada hati perut, saya ada perasaan lagi kat awak, saya tunggu awak. Awak je yang tak sedar semua tu. Nita! Weh! Diorang dah cari mak bapak kita pula, weh. Habislah matilah aku kalau mak aku tahu aku jadi bahan sensasi dekat sini. Allah. Melampau lah diorang ni. Okey, kalau korang nak lawan sangat, jom kita lawan. Awak dah fikir dah apa nak cakap? Dah. Dan saya memang ada banyak benda nak cakap dengan awak. Satu, saya ni cintakan awak. Dan saya tak ada niat pun nak buat awak macam tu. Kedua, saya tak tahu pula mama saya nak buat awak macam tu. Dan awak tak berhak nak salahkan saya atas apa yang mama saya dah buat. Tiga, takkan awak nak mengalah macam tu je. Saya tahu apa yang mama saya buat pada awak tu memang menyakitkan hati. Tapi apa yang mak saya buat pada awak tu memang tak patut. Memang menyakitkan hati. Tapi takkanlah awak nak biar je dia mempelekehkan awak macam tu. Tak nak lawan dia balik. Awak nak saya buat apa? Kurang ajar dengan dia macam tu? Bukan tu maksud saya. Saya cuma nak awak buktikan yang awak lebih daripada tu. Macam ni. Saya yang pilih awak. Saya yang nak hidup dengan awak. Dan saya tak pernah pun nak bertikaikan soal pendapatan awak. Sebab saya tahu rezeki itu semua datang daripada Allah. Tapi bila mama saya buat awak macam tu, saya rasa tercabar. Awak kena bangkit. Awak kena buktikan pada mama saya yang awak bukan setakat kuli dekat bengkel tu. Tapi awak sendiri pun boleh buka bengkel awak. Awak cakap senang lah. Awak nak saya buka bengkel guna apa? Ailio macam tu? Tak. Bank banyak kan? Buat je lah pinjaman. Saya ada ramai kawan-kawan yang pengurus bank. Dan saya akan pastikan awak dapat pinjaman tu. Persoalannya sekarang, awak nak ke tak nak? Kenapa awak pandang saya macam tu? Saya tak fahamlah awak ni. Awak ni macam-macam tu tak? Bila saya rasa awak ni tak membantu langsung, tiba-tiba hari ni awak tunjukkan sisi awak yang berbeza yang saya tak pernah nampak pun. Awak nak apa sebenarnya? Saya nak awak. Saya sayangkan awak. Susah sangat ke awak nak faham benda tu? Ataupun awak memang dah tak sayang saya?
Tak tahulah Cik Irfan. Panasnya. Kau saja nak anyai aku kan? Dah sekarang ni, kenapa kau tipu aku? Aku ni bukan kawan kau kan? Aku tak ada niat pun nak tipu kau. Cuma iyalah aku jadi takut tau bila aku tengok kau ni macam macam peminat tegar Doktor Cinta tu. Yelah, aku kan memang macam tu. Aku ni kalau suka sesuatu, aku memang buat benda tu bersungguh-sungguh. Aku tak gertilah nak buat benda tu setengah-setengah jalan. Tak, sekarang ni, kalau kau bagi tahu dekat aku yang sebenarnya engkau ni Gina tu, tak adalah aku beria sangat nak hentam kau sesuka hati. Tak apalah, benda dah jadi kan. Lagipun kau sendiri tengok kan Irfan tu kenakan aku macam mana pula. Kalau tak disebabkan nasihat Doktor Cinta tu kan, tak adalah sampai jadi macam ni. Dosa yang paling aku susah nak terima dah lah hidup aku ni huru-hara. Lepas tu aku balas dekat dia, aku komen dekat dia, dia langsung tak balas tau. Kalau kau di tempat aku, kau tak bengang ke? Yelah, aku faham. Tapi sekurang-kurangnya kalau kau bagi tahu aku awal, bolehlah aku cakap dekat geng-geng sebelah tu kan. Jangan hentam kau. Ini sekarang ni, diorang semua tengah pakat tau. Nak bunuh reputasi kau. Ni aku fikir, apa aku boleh buat sekarang ni? Awal kita ada tetamu. Ini Messi Athena tu kan? Kau panggil lah. Panggil apa lagi? Kau ni orang dah buat macam tu pun kau nak layan lagi. Okey lah, betul lah. Mungkin kau betul, aku ni gila. Tapi semua ni ada hikmah dia. Sekurang-kurangnya aku tahu dalam segila-gila si Irene tu, dia betul-betul sayangkan aku. Kalau takkanlah dia sanggup jumpa aku, bincang dengan aku, pujuk aku, naikkan semangat aku. Lagipun aku rasakan mungkin Datin ingat aku ni mekanik cabuk yang tak mampu nak pindang anak dia. Tak tahulah kan. Tapi sekurang-kurangnya bila Irene jumpa aku, dia pujuk aku, dia naikkan semangat aku, dia cakap kat aku suruh aku buka bengkel sendiri. Aku fikir betul juga. Sebab kau tak sampai bila aku nak kerja dengan orang je. Memang betul. Ingat buka bengkel senang ke? Modal je apa? Irene boleh tolong aku untuk dapatkan pinjaman. Serius? Kawan dia banyak yang kerja dekat bank. So, dia akan tolong aku sediakan semua dokumen untuk dapatkan pinjaman. Okey macam tu. Tapi aku nak kau jadi dulu. Masa kau buka bengkel nanti, orang pertama yang kau ambil kerja, aku. Memang taklah aku ambil kau. Ambilkan beras je. Dah lah kerja malas, curi tulang, gaji buta, main phone. Gagal lah. Makan banyak. Aduh, habislah korang dua orang ni kena bantai. Ana, Athena. Anita. Aku masuk dululah, aku rasa nak mandi. Belengas lah badan. Engkau. Apa pasal dia nak call aku pagi-pagi macam ni? Sekejap. Lah, dah pukul berapa dah ni? Mana tak kalut dia cari kita? Malas nak pergi kerja. Kau jangan buat hal Kau kena juga pergi kerja tau. Dah lah sekarang ni kau kena kecam sebab kau bergaduh dengan Doktor Cinta Kesayangan Malaysia. Kan tak pasal-pasal kau kena buang kerja lagi. Habis, lepas tu macam mana kau nak hidup? Tak apa, aku malas nak fikir sekarang ni. Tak boleh. Kau kena juga fikir. Nak tak nak, suka tak suka, kau kena fikir juga macam mana kau nak atasi semua masalah ni. Allah. Ni Cik Irfan telefon aku ni. Aku nak cakap apa ni? Aku nak cakap apa? Ni, aku cakap kat dia. Kita ni tersangkut tepi jalan sebab aku punya tayar kereta
Baik, pecah. Hello, Assalamualaikum. Ya, Cik Ifan. Hello. Korang ni nak datang kerja ke tak? Hari ni bukan ada mesyuarat dengan jawatan kuasa tu ke? Oh. Ya. Tak, sebenarnya saya sekarang ni saya ada dekat luar. Ni saya jumpa Hana. Hana ni Cik Fan, tayar kereta dia tu pecah. Sebab tu saya datang sini, saya tolong. Cik Fan jangan risau ya. Kami akan datang secepat yang mungkin. Ya, Assalamualaikum. Hana, cepat siap Hana. Kita dah lambat dah ni. Malas pergi kerja. Kena pergi. Mestilah kena. Hari ni kita ada mesyuarat jawatan kuasa latihan. Ni, kita ni dalam manual tu kita tak siap lagi. Kan lagi kena bebel dengan dia. Kena pergi. Mestilah kena. Kan dah berbulan-bulan kita usahakan nak siapkan manual tu. Takkanlah kita tak nak teruskan. Kan tak pasal-pasal Cik Ifan tu yang dapat kredit. Kau nak ni. Kesana. Oh, jadi dia nak kena sediakan semua dokumen tu baru dapat pinjaman tu Okey. Apa kata macam ni? Aku bawa dia jumpa kau nak tak? Lepas tu kau boleh jelaskan kat dia apa yang korang nak. Lagipun bukan banyak sangat dia nak pinjam. 100,000 je. Okey. Okey, babe. Nanti aku telefon kau balik Okey, bye. Airin cakap dengan siapa tu? Ma, cakap dengan dia. Kenapa? Pasal pinjaman. Tajul nak buat pinjaman nak buka bengkel. Sekejap. Tajul nak buka bengkel. Tapi kenapa Airin pula yang nak kena buat pinjaman? Bukan sibuk apanya, tolong dia je. Yelah, nak buktikan pada Mama yang dia pun bukan sampah macam Mama cakap. Kenapa pula Airin cakap macam tu? Apa, salah ke Mama cakap hari tu? Ke dia kecil hati dengan Mama? Ma, tu bukanlah cakap tau, Ma. Tu dah menghina tau, Ma. Ma hina dia depan Airin tau tak? Dah lah Airin baru nak baik balik dengan dia. Airin, Mama ni, Mama bukan hina dia tau. Mama cakap benda yang betul. Airin cuba Airin fikir. Dia tu tak kerja. Duit pun tak ada, pendapatan tak tetap. Lepas tu cakap pun tak apa nak jelas. Takkan orang macam tu Airin nak buat suami? Ma hina dia sebab pendapatan dia tak tetap kan? Ma jangan risau tau. Lepas ni dia dah buka bengkel, dia boleh tambah pendapatan dia akan jadi tetap. Ma jangan risau, okey? Airin ingat senang ke? Senang ke orang nak bagi 100,000 macam tu je? Kalau minta pinjaman dekat bank pun nak kena ada penjamin. Nak kena dokumen tu kena lengkap. Kau tak lengkap, bank tak bagi tau. Alah, Ma tak payah nak kusut-kusut lah, Ma. Airin akan pastikan dia dapat pinjaman ni. Mama tak kisah macam mana pun. Tapi kalau Mama dapat tahu yang Airin jamin dia, siap Airin Mama kerjakan. Jangan sibuk nak jadi penjamin orang. Aku hanya inginkan dia yang selalu di hatiku. Aku hanya inginkan dia yang selalu di sisiku. Di mana keinginanku, di mana kemauanku, selalu inginkan waktu bersama dirimu. Takkan ku tinggalkan dirimu. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Please don't go away, go away. Stay with me, and I promise that I will stay. Oh baby, don't you go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Don't you go away, go, 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 go. Don't you go away, stay with me, stay with me. Ya, awak.
Awak tak tidur ke semalam? Banyaknya awak komen kat page haters tu. Macam mana saya nak tidur sayang? Diorang dari semalam tahu tak serang awak. Tak henti-henti macam zombie. Siap aku serang diorang balik. Baru diorang rasa sikit. So sweet. Tak apalah awak. Awak rehat Saya tak kisah pun pasal diorang. Lah sayang, janganlah cakap macam tu. Kalau sesiapa pun nak kacau awak, saya tak puas hati tau kalau saya tak belasah diorang sorang-sorang. Saya tak nak awak penat tak tentu pasal. Terima kasih tau. Sayang, awak ni dah macam sebahagian daripada saya tahu tak? Jadi, kalau sesiapa pun nak serang awak, diorang ni macam serang saya juga. So, don't worry about it, okay? Okay. Bye, love you. Please don't go away, go away. Stay with me. And I promise that I will stay. Oh baby, don't you go, 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 don't you go away. Dah siap dah. Jom, teman aku pergi hantar dokumen ni. Lepas tu, teman aku makan. Sebab aku dah lapar sangat ni. Alah, kau hantar je lah seorang. Tak boleh ke? Aku malas nak jumpa dia. Kau ni sampai bila kau nak mengelakkan diri daripada dia? Dah lah buang masa je lah. Yang teman aku hantar dokumen ni. Banyak ni. Teman. Ingatkan nak tunggu esok baru boleh mula mesyuarat ni. Lambat tak habis-habis. Muka lelaki mamat entah mana satu ni. Tak ada cita rasa langsung. Setakat berangan, free mah. Tapi jangan sampai ada yang mengadu. Itulah dia. Mungkin dia rasa bosan lah kot kan. Bercinta, apa orang kata, tepuk sebelah tangan. Itu yang pergi mengadu kat doktor cinta tu. Dah tak pasal-pasal viral satu Malaysia pasal benda ni. Itulah, apa punya perempuan pun tak tahu. Okey, buka muka dua. Awak ni kan, saya tak faham lah. Takkan satu apa dokumen pun tak ada? Ya, saya memang tak ada. Sebab saya tak pernah terfikir pun nak buka bisnes, nak buka bengkel ke apa. Tapi tak apalah, awak janganlah risau. Senanglah awak cakap kan. Saya ni minta tolong pada kawan saya tau. Saya kena pastikan semuanya tip-top, semuanya okey. Kalau tak, malulah saya kena bahan dengan diorang. Faham tak? Ya, awak sabar boleh tak, Cil? Saya faham situasi awak sekarang ni, tapi awak pun kena faham saya juga. Saya kena belajar satu-satu semua benda. Jenuh lah kalau baru nak belajar. Awak ni kenapa? Boleh tak jangan nak negatif sangat? Cuba cakap ataupun fikir benda-benda yang positif je. Okey, macam ni. Apa kata kalau awak setkan satu date untuk saya jumpa dengan kawan awak tu. Tapi bukan kat bank lah, kena kat luar. Kita jumpa dia, kita tanya dulu apa benda yang nak disediakan. Senang. Tak adalah mandai sangat. Saya akan buat sehabis mungkin. Okey? Awak tak nak malu, saya pun tak nak malu. Jadi kita tanya, kita ikut aturan yang dibagi. Yalah. Saya call dia sekejap. Asal dengan dia? Jahat gila dia. Entahlah, Beb. Aku tak faham dia ni. Dia ni macam ada dendam dengan aku tau. Cuma aku tak tahu apa. Aku tak boleh nak agak apa. Aku rasa kan ni bukan dendam tau. Ni psycho. Percayalah, dia ni kan mesti ada sesuatu ni. Kalau aku tak fikir pasal keluarga aku kat kampung, dah lama dah aku tinggalkan kerja aku tu, nak menghadap muka dia tu malas aku. Sabarlah, kau kena fikir juga pasal adik kau, pasal mak kau. Irfan pun satu, apa masalah pun. Dia tu pun satu hal. Doktor cinta ni pun satu hal. Kau tahu tak, kalau aku tak komen dekat dia, tak ada benda ni jadi tau. Habis hancur hidup aku tau. Mama? Kenapa ni? Tak tahulah. Mama tak tahu kenapa lah hidup Mama macam ni. Mama rasa macam sedih sangat. Mama macam sayu je hati Mama ni. Ni kenapa? Siapa buat Mama macam ni? Tak tahulah. Kenapa selama-lama ni hidup Mama macam ni? Orang lain bahagia. Mama macam ni je. Asyik sedih. Asyik tak tenang. Sakit hati je. Sabar, okey? Ni semua ni ujian Allah. Mama dah sabar lah. Asyik sabar. Mama tahu lah Mama sabar. Tapi sebab sabar jadi macam ni. Okey. Mama dah bangku buat belum?
Ubat. Ingat budak-budak ke sebab makan ubat? Dah makanlah. Sibuk je sebab makan ubat. Tahulah. Hello? Hai sayang. Awak kat mana tu? Saya dah sampai dah. Awak sorry tau. Mama saya tengah ada masalah sekarang ni. Saya kat rumah lagi ni. Apa awak ni? Tak habis-habis salah saya sama je. Tak, bukan nak bagi alasan pun sekarang ni. Memang mama ada masalah. Macam ni, bagi saya tenangkan mama dulu, lepas tu saya jumpa awak, okey? Dah, suka hati awak je. Saya dah fed up dengan alasan awak tu. Hi, babe. Hi, babe. How are you? How are you? Fine. Hi. Okay. Come. Babe, I'm so sorry, okay? Sebab Tajuk tak datang. It's okay, babe. Okay, I nak perkenalkan you dengan kawan I, Irfan. Hai, Irfan. Sekejap, order. Hujan jatuh di halaman, seperti mengerti kesedihan ini. Ku biarkan saja ia membasahi pipi, seakan turut bersama menangisi takdir. Sukar untuk difahami, takdir ini melukai hati walau berat. Gila lah macam ni, babe. Kita dah tak buat apa-apa, diorang masih nak serang kita habis-habisan. Apa ni? Itulah, aku pun tak faham lah dengan penyokong doktor gila ni. Tak. Kita tak boleh teruskan macam ni. Dah alang-alang doktor cinta tu hancurkan hidup kita. Sekarang ni kita kena porak-perandakan hidup dia balik. Baru adil. Kau nak porak-perandakan hidup dia? Kau ada identiti dia ke tak? Tak adalah. Cuma yelah, tak kisahlah kita tak ada identiti dia, kita tak tahu dia siapa. Tapi kita boleh cari, babe. Macam mana penyokong-penyokong dia boleh cari kita, kita boleh buat benda yang sama dekat diorang. Aku rasa ramai je manusia yang ada kemampuan luar biasa kat luar sana yang sudi tolong kita, babe. Kemampuan luar biasa? Macam Superman ke? Taklah, tapi dulu kau pernah cakap kau ada kawan hacker kan? Siapa nama dia? Aspro. Azwan Aspro.